Selamat datang ke Kuala Selangor, Bukit Malawati. Mana aircon tu volume? Buat tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Amir Vlog pada malam ini. Pada hari ini, dalam bulan Ramadan. Okey, saya bersama dengan dua orang lagi sahabat saya. Kami macam biasa sedang eksplorasi malam ataupun berjalan malam. Malam ini ke sebuah lagi lokasi bersejarah tapi di negeri Selangor. Lokasi tersebut ialah di Kuala Selangor, iaitu Bukit Malawati. Jadi apa yang ada dekat sini, jom sama-sama kita saksikan bersama. Okey, kita Saya bersama sahabat saya, yang lain ada lagi sebenarnya belum sampai lagi. Saya bersama tu ni sahabat saya Abang Syam, dan kameraman Emma. Okey, saya bawa anda ke sini. Jom. Okey, sahabat-sahabat, kita naik ke kawasan Batu Hampa. Batu Hampa ni tempat di mana dikatakan ada tak tahu berapa banyak kepala dipancung di sini. Tapi mengikut daripada catatan ni, ada pendapat mengatakan batu ini digunakan sebagai tempat memancung penderhaka, dan ada pula yang mengatakan sebagai tempat bersembahyang baginda Sultan untuk memerhati pekan Kuala Selangor. Yang mana satu yang benar, wallahu a'lam. Biarlah para subscriber dan juga yang belum subscribe, ini adalah Batu Hampa, di mana ada dua cerita sebenarnya mengenai Batu Hampa ni. Satu, dikatakan tempat memancung kepala penderhaka ataupun pengkhianat kerajaan negeri Selangor, dan yang kedua adalah tempat di mana baginda Sultan Selangor bersemayam untuk memerhatikan pekan Kuala Selangor yang berada di sana. Jadi sejauh mana kisah ni kita tak tahu, wallahu alam. Hanya orang-orang yang arif dan tahu je kisah sebenar tempat ini. Okey, sahabat-sahabat, inilah dia Batu Hampa yang dikatakan tu. Memang betul-betul Batu Hampa. Sama ada dia terbentuk secara semula jadi ataupun memang dipotong dalam bentuk begini lah kan. Yang tu pun kita tak tahu juga, tapi kita akan buat kajian. mengenai Batu Hampa ni.
kota. Nampak macam sebuah kubur ataupun kota yang terletak di atas bukit ni. Okay, dari binaan dia nampak seperti sebuah kota. Nampak seperti sebuah kota di atas ni. Mungkin tempat dulu meninjau ke kawasan bawah sana, sebab ini menghadap ke sungai dan ke laut. Jadi mungkin begitulah. Okay, kalau kita lihat binaan kota ni, dia ada tempat berlindung dan tempat meninjau. Kena dinding kota daripada bahagian bawah. Kawasan ni bersih. Bersih ni jalan ni. Betul, jalan. Okey, sahabat-sahabat. Okey. Kita menjejaki sejarah sekali lagi. Mungkin ini destinasi kami yang terakhir untuk eksplorasi malam ni. Ini adalah Perigi Beracun. Airnya berisi racun hasil ramuan beberapa jenis getah dan yang rebung. Airnya diisi hingga kepada dagu penderhaka sahaja. Dijadikan tempat penyiksaan kepada penderhaka. Maknanya jikalau ada lah kan penderhaka kerajaan Selangor pada ketika itu, di dalam peri inilah mereka akan direndam. Istilah beracun tu bukanlah beracun yang
secara terus mematikan, tetapi dia memberikan siksaan kepada yang dicampak ke dalam ini. Baiklah sahabat-sahabat semua, agak keletihan juga kan. Jadi sekarang saya sedang menuju ke kereta sebagai menandakan berakhirnya eksplorasi jalan malam pada malam ini dalam bulan Ramadan. Oh, kalau siang ni tak tahulah macam mana kan. Malam pun dah dahaga, apalagi siang. Jadi kami dah pergi ke beberapa tempat yang bersejarah dan juga menarik lah untuk tatapan subscriber semua, ataupun yang baru nak subscribe. Yang baru nak subscribe tu boleh tekan butang subscribe, like, share dan komen dalam channel ini. Dan insyaAllah saya akan perbaiki konten-konten saya lagi dari segi penyampaian ataupun dari segi editing. Mungkin ada yang agak melompat-lompat sikit kan. Yang tu saya akui kelemahan daripada pihak saya sendiri. Yalah, kita kadang-kadang ada masa kita ada mood, ada masa tak ada mood nak buat kan. Tapi bila terlalu memaksa sangat, dia jadi editing tu tak berapa cun. Jadi sahabat-sahabat, nanti kita jumpa lagi dalam eksplorasi yang akan datang bersama dengan saya, Amir Vlog. Sehingga kita jumpa lagi. Bye bye.